Video ini memperkenalkan cara melaksanakan kerja pelarasan alat aras. Kerja ini merupakan satu proses sebelum kerja-kerja ukur aras dijalankan. Proses ini adalah untuk memastikan peralatan berada dalam keadaan baik dan sedia digunakan. Kerja ini perlu dilakukan sebelum sesuatu kerja ukuran aras dilaksanakan. Pelarasan terbagi kepada dua jenis, iaitu pelarasan sementara dan pelarasan tetap. Pelarasan sementara adalah proses pertama yang perlu dilakukan sebelum menggunakan alat aras untuk membuat ukuran di lapangan. Terdapat 3 langkah utama yang perlu dilakukan di dalam menjalankan pelarasan sementara. Yang pertama ialah mendiri siap alat aras. Yang kedua, mengaras alat aras. Dan yang ketiga, menfokus alat aras. Langkah-langkah untuk mendiri siap alat aras adalah seperti berikut. Buka kesemua skru kaki 3 alat aras dan dipasangkan mengikut kesesuaian dan ketinggian pencerap. Semua skru kaki 3 dipastikan dikunci dengan rapi. Kaki 3 dibuka dan ditanam dengan memijak bahagian hujungnya. Ketinggian kaki 3 dipasangkan mengikut kesesuaian dan ketinggian pencerap. Alat aras diletakkan di atas plet rata pada kaki 3 yang telah tersedia. Skru pada plet rata dikuncikan kepada alat aras. Ingat, alat aras dipastikan berada kukuh di atas kaki 3. Langkah seterusnya ialah mengaras alat aras. Proses ini dilakukan adalah untuk memastikan alat aras berada selari dengan satah mendatar dan berada tegak pada paksi pugak. Pada setiap alat aras, terdapat gelembung udara yang perlu berada di tengah-tengah bertujuan untuk memastikan alat berada selari dengan satah mendatar dan berada tegak pada paksi pugak. Untuk memastikan gelembung udara berada di tengah-tengah, teleskop diletakkan selari dengan 2 skru kaki pelaras. Kedua-dua skru kaki pelaras dipusingkan secara serentak sama ada mengikut arah jam atau sebaliknya untuk memastikan gelembung udara bergerak ke tengah. Kemudian, hanya skru kaki pelaras ketiga sahaja dilaraskan untuk memastikan gelembung udara berada di tengah-tengah. Sebagai semakan, teleskop dipusing 90 darjah dari kedudukan sebelumnya dan kedudukan gelembung udara dipastikan masih berada di tengah-tengah. Sekiranya gelembung udara tidak berada di tengah-tengah, proses pengarasan dimulakan semula dari awal. Langkah yang terakhir sekali ialah menfokus alat aras. Teleskop dihalangkan pada salah satu staf atau objek yang mudah dilihat melalui teleskop. Untuk memastikan paralaks terhapus, objek dan garisan rambut mestilah kelihatan jelas di dalam teleskop. Sekiranya langkah-langkah di atas tidak dipenuhi, proses penghapusan paralaks perlulah dilakukan semula. Berikut merupakan gambar rajah sebelum dan selepas menfokus alat aras. Setelah selesai kerja pelarasan ini, maka kita bolehlah menggunakan alat aras untuk membuat ukuran di lapangan.